Okey, dalam video yang lepas saya ada cerita kalau perkataan tu bermula dengan hamzah wasal, kemudian dia merupakan kata nama. Jadi kita tak tengok baris pada huruf ketiga. Kita terus letak baris bawah. Ibnu, imru'un, ismu. Dan betul, semua perkataan-perkataan yang merupakan kata nama ni di tengah-tengah ayat. Bukannya di awal ayat. Lepas tu ada pula yang komen, kalau macam tu tak payahlah ajar Ustazah, ajarlah benda lain. Okey, sebenarnya penting juga untuk kita tahu macam mana nak baca bila hamzah wasal tu merupakan kata nama. Kita kena baca baris bawah. Penting juga untuk tahu sebabnya kalau tak cukup nafas dan kita nak mulakan bacaan kita pada hamzah wasal yang merupakan kata nama tu, macam mana? Kan dah tersalah baris kalau tak ada ilmu. Okey, contoh ayat ni. Okey, saya bacakan. Ayat ni panjang, saya nak matikan dekat masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. Okay, sekarang saya nak patah balik sebab nafas saya tak cukup. Saya kena patah balik satu dua perkataan dan saya nak mulakan bacaan saya pada hamzah wasal tu. Jadi usmuhu ke ismuhu? Jadi kat sini kena tahulah. Kena baca baris bawah. Ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Jadi saya tak naklah ada yang meremehkan ilmu. Ada yang kata tak payahlah kalau perkataan tu kat tengah-tengah. Sebabnya bila kat tengah-tengah ni kita cenderung untuk sambung je bacaan. Kan kalau sambung bacaan jadi macam mana? Okay, contoh saya ambil dari Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih. Okey, bila kita sambung bacaan, hamzah wasal tu kita abaikan. Sekarang ni nak cerita bila kita nak mulakan bacaan pada hamzah wasal. Itu cerita dia. Okey, jadi bila kita nak mulakan bacaan pada hamzah wasal, kena tahu dia adalah kata nama. Jadi bila kata nama, terus letak baris bawah. Lagipun, apa yang saya bagi tahu tadi tentang hamzah wasal yang merupakan kata nama ada dalam silibus tajwid. Okey, dalam buku panduan lengkap ilmu tajwid ada bahas tentang hamzah wasal yang merupakan kata nama tersebut. Jadi, apa yang saya bagi tahu tu adalah salah satu cabang dari ilmu tajwid. Bukannya untuk diremehkan. Bukannya kata tak payahlah belajar, tak payahlah bagi tahu. Tak ada ilmu yang sia-sia. Lagipun, kalau tak dapat tangkap semua, at least kita dapat awareness. Bila saya buat video ni, kita dapat awareness yang, rupanya kalau kata nama, kena mulakan bacaan dengan baris bawah. Kan dah dapat sesuatu tu, dapat awareness. Okay, itu pun sebenarnya, pasal hamzah wasal ni banyak lagi, panjang lagi cerita dia. Tak habis di situ sahaja. Okay, jadi siapa yang nak belajar betul-betul, nak belajar dengan lebih mendalam tentang ilmu tajwid, seorang yang bersedia, berlapang dada untuk menerima ilmu yang lebih luas, okay, boleh komen nak. Sebab kita akan ada kursus tajwid 6 bulan yang akan bermula pada bulan 8 ni, insyaAllah. Okay, di mana kita akan belajar semua tentang tajwid. Okay, jadi siapa yang berminat, komen nak.